Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Danish Apik. Selamat datang ke rancangan Ke Mana Kita? Sebuah rancangan yang akan membawa anda semua ke destinasi menarik hanya di dalam Malaysia. Jadi kepada penonton-penonton yang tak tahu nak pergi mana time cuti, tak pun kepada student-student yang tengah cuti semester ataupun nak cuti semester nanti, tak tahu nak pergi mana. Jadi tengoklah rancangan ni sampai habis. Tapi sebelum kita memulakan rancangan, nak meluah sikit lah. Saya nak meluah sikit yang saya ni stres. Kan, bila kita penat bekerja, kita ada masalah, of course lah kita akan stres, betul. And kita rasa nak healing. Dekat Selangor ni tak banyak tempat yang boleh kita healing, yang kita boleh bersatu dengan alam, yang kita boleh bau bendang, yang kita boleh rasa vibe-vibe kampung untuk macam tenangkan diri. Mesti penonton-penonton pernah ada dalam fasa ni, nak healing tapi malas nak drive jauh-jauh ke negeri lain. Tapi punyalah pusing-pusing Danish cari info tadi. Danish ada jumpa kawasan-kawasan yang hanya di dalam Selangor, di mana kita boleh pergi tanpa hadap jam berjam-jam dekat highway. Mesti penonton-penonton tertanya-tanya, kat mana kawasan tersebut? Ada ke? Ada. Alright. Jadi untuk episod kali ini, ke mana kita? Kita akan pergi ke top 8 tempat paling ons yang merangkumi aktiviti-aktiviti lasak. Kita ada lagi aktiviti yang memerlukan tenaga. Lepas tu kita boleh tengok haiwan-haiwan comel. Lepas tu pemandangan yang indah, yang bukit bersejarah. Resort dia pun banyak yang unik. Bak makan pula, ada kopi estetik yang betul-betul tengah-tengah sawah padi. Saya excited ni. Saya sangat excited. Lepas tu hujung sekali kita akan pergi ke tempat penginapan, iaitu kontainer berwarna-warni yang betul-betul berhadapan sawah padi. Wow, dengar pun dah rasa macam best kan? Dengar pun dah rasa macam boleh menghilingkan kita ni. Betul tak? Okay. Tapi episod kali ni Danish tak pergi seorang-seorang. Danish dah hantar 2 pengembara ataupun 2 host lokasi kita, iaitu Apek dan Nat, untuk meneroka tempat tersebut untuk kita. Mana nak tahu selepas kita tengok Apek dan Nat ni pergi mengembara dekat kawasan-kawasan tersebut, terus kita rasa terus pergi. Sebab macam saya kata, tak payah pergi jauh-jauh, hanya di dalam Selangor. Dekat mana? Mesti anda semua macam dah tertanya-tanya. Sebab saya dapat informasi yang dekat situ pun, macam saya kata tadi, ada makanan yang eksotik. Makanan eksotik apa tu? Tapi bukan saya lah yang akan cuba. Host lokasi kita, iaitu Apek dan Nat, yang akan cuba makanan tu. Sebab tu saya cakap episod kali ni tak bosan. Sebab tempat-tempat tu memang menarik. Saya rasa mungkin selepas saya tengok Apek dengan Nat, saya akan pergi pula. Alright. Tapi kita tak akan tengok dulu. Kita akan berehat dulu selepas ni. Selepas tu barulah kita tengok Apek dengan Nat pergi meneroka kawasan tersebut. Saya sebut tadi ada kawasan-kawasan, betul. Saya bagi tahu spesifik lagi lah. 2 daerah. Daerah apa tu dalam Selangor? Saya rasa daerah tu pun mungkin ada sesetengah penonton yang tak tahu pun kewujudan dia. Kan? Ataupun nanti penonton-penonton yang dari negeri lain selain Selangor pun lepas tengok episod ni terus nak datang Selangor, datang ke sini. Macam saya kata tadi, Hindia ada sawah padi, ada ladang haiwan comel. Mesti anda semua tak sabar kan? Saya pun tak sabar. Dengan cerita Apek dengan Nat pun excited tu nak meneroka dekat situ. Alright. Tapi kita berehat dulu. Kita akan tengok Apek dengan Nat selepas ini. Jangan ke mana-mana. Setia bersama saya Danish dalam Ke Mana Kita? Sengaja mencerobos stesen lama, Lika kini diburu sebuah raksasa. Mampukah Lika menyelamatkan diri? Saksikan Gerabak setiap hari Ahad jam 10 pagi hanya di
hantar retak. Aku rasa Tuhan tak adil dengan aku. Aku rasa kosong. Aku bangun setiap hari, pergi kerja, balik, tidur. Lepas tu aku ulang balik benda yang sama besok. Aku rasa hidup ni bergerak. Bumi ni berputar. Tapi aku sendiri tak rasa aku hidup pun sebenarnya. Aku rasa aku hidup macam roh tanpa jasad. Aku berjalan je. Aku bercakap, aku tawa. Tapi kadang-kadang aku tak tahu lah kenapa hati aku masih rasa kosong. Her eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she smiles. Hey dear, how you been? Grey skies out the window. Hai korang, saya Bibi. Saya Mimi. Hari ni kita kat pasar seni tau. Jom kita tengok apa yang menarik kat sini. Vivi, ada apa je kat sini ni? Kalau nak tahu, jomlah. Jom ikut kita orang. Jom. Kembali lagi bersama saya dalam Kemana Kita? Tadi saya dah janjikan kita akan pergi ke dua tempat menarik di Selangor, tempat-tempat yang healing. Betul tak? Yang saya dengar cerita pun, kita punya host lokasi iaitu Apek dan Nat pun dah ready dah untuk mengembara dekat situ. Saya nak cakap juga untuk episod kali ni dia ditaja sepenuhnya oleh ATV KAB, kunci air buang Sengkincan. Oleh itu, apa kata kita tengok je terus Apek dengan Nat. Let's take it away. Assalamualaikum everyone, dan anda bersama saya Afiq Dan saya Nat. dan kami berada di ATV KAB Kunci Air Buang. Jadi kita dah pun pakai helmet. Keselamatan. Dan sebelum kita nak naik, kita nak minta tutur daripada taxi kita, Abang Fuad. So, jom Abang Fuad. Buat anda yang tak tahu macam mana nak bawa ATV ni, jangan risau. Sebab di ATV KAB ni, ada fesi yang akan bagi tunjuk ajar dulu sebelum anda nak memulakan pemanduan. Jalan macam mana? Takut tu style. Nat, jalan je Nat. Macam mana ni? Helmet dah pakai, Face kat situ pun dah bagi tutorial. Tunggu apa lagi? Jom kita start. Okay, so ATV KAB ni dia punya track tidaklah besar, tidaklah kecil. Tidaklah besar, tidaklah kecil. Tetapi cukuplah untuk kepuasan semua orang. Dan track dia tak terlalu susah, senang Yes. je dan sangat santai. Okey, sekarang ni kita dah masuk dia punya route yang agak susah sikit. Sebab nak kena main seleko-seleko. Dia ibarat anda semua baru nak ambil lesen motor. Nak baru ambil lesen motor, ni macam apa, laluan nombor 8 tu. Sekarang ni kita dah dekat tengah-tengah laluan. Belum baru jalan lagi. Sebab bila pandang balik, panjang sebenarnya track ni.
panjang tapi sangat enjoy. Sebab apa? Pemanduan ATV ni sangatlah mudah, sangatlah senang, tak susah pun. Okay, track dia Tapi standby lah. InsyaAllah korang punya kasut beredak. Selain dapat enjoy pemanduan ATV di kunci air buang ni, anda juga dapat menikmati pemandangan sawah padi yang luas terbentang. Kerana ATV KAB ni dikelilingi sawah padi yang sangat luas dan cantik. Kat mana lagi anda nak dapat pengalaman bawa ATV sambil layan view sawah padi kalau bukan di ATV Kunci Air Buang? Okey, habis pun aktiviti berlumpur kita ni, Afiq. Ya, sangat best, sangat enjoyable dan sangat puas lah. Dan untuk para penonton kita di rumah yang nak datang ke ATV KAB ni, di sini menawarkan dua jenis package, iaitu package A dan juga package B. Dan untuk range harga di sini berapa nak? Range harga di sini adalah daripada RM50 sehingga RM120. Dan tambahan pula, dia ada penyewaan drone. Sangat menarik lah. So, Nat, kita ke destinasi seterusnya. Okey, Jom gerak. Dah settle main ATV, kita ke aktiviti seterusnya pula. Untuk aktiviti seterusnya, lokasinya tidaklah terlalu jauh daripada ATV KAB, mengambil masa sekitar 30 minit dengan jarak perjalanan kurang daripada 30 km sahaja. Afiq, Ya. untuk aktiviti kali ni, kita akan melihat haiwan-haiwan peliharaan tau. Sebab itulah kita berada di Hussein Fauzi Farm. So basically kita macam nak masuk mini zoo lah ni. Betul? Tak sangka dekat Kuala Selangor pun ada mini zoo Mestilah ada. So kita nak tengoklah apa je haiwan-haiwan ada dekat dalam. Jom. Berapa harga nak masuk Hussein Farm Zoo ni? So harga untuk nak masuk ke dalam tempat ni, range harga dia adalah RM10 ke RM20. So bila kita dah masuk ke dalam tempat ni, kita akan diberikan stiker. Dan stiker ni kita kena tampal kat baju, menandakan yang kita dah beli tiket untuk masuk ke dalam tempat ni. So jom kita masuk. Okey, Afiq. Ya. Selain aktiviti melihat haiwan, aktiviti apa lagi yang kita boleh buat dekat sini? Antara aktiviti yang ditawarkan dekat sini, antaranya kita boleh naik ATV. Bukanlah ATV besar tapi macam mini ATV. Dan selain tu kita juga boleh bagi makan dekat haiwan. Bagi makan dekat haiwan dan bagi makan dekat ikan-ikan yang kat depan tadi. Tak nak? Okey, nak. Selain ikan, banyak lagi haiwan yang kita boleh bagi makan tau. Contohnya arnab, rusa, kambing dan kuda. Anda semua jangan takut waktu nak bagi makan tu sebab mereka tak makan orang tau. Tapi mereka akan makan makanan yang telah disediakan oleh pekerja-pekerja di sini. Jadi Nat, selesai sudah kita di Hussein Fauzi Farm. Betul, banyak aktiviti-aktiviti yang kita buat tadi tau dekat dalam tadi. Ya, dan banyak binatang-binatang yang kita jarang jumpa tapi kita boleh jumpa di dalam Hussein Fauzi Farm. Saya memang sarankan nak untuk family ataupun kawan-kawan pun boleh pergi ke Hussein Fauzi Farm ni. Ya, jadi Nat, kita ke destinasi seterusnya. Jom. Amboi, bukan main lagi Nat dengan Apek main ATV tu. Lasak betul. Tapi kenalah dengan penat dia sebab layan juga view-view dekat situ. And Hussein Fauzi Farm pun apa lebih kurangnya, comel betul haiwan-haiwan tu.
Jadi ke mana lagi yang mereka akan pergi lepas ni? Sebab mereka dah main aktiviti. Mereka pergi tengok haiwan-haiwan comel. Kat mana lagi yang mereka akan pergi? Mesti penonton-penonton tak sabar kan? Tapi tak apa, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Hanya dalam Ke Mana Kita? Terperangkap di hutan bunian, mampukah Kirana keluar dengan bantuan anak ajaib? Saksikan pengembaraan penuh keajaiban di dalam BFF setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Kantareta. Sengaja mencerobos stesen lama, Lika kini diburu sebuah raksasa. Mampukah Lika menyelamatkan diri? Saksikan Gerabak setiap hari Ahad jam 10 pagi hanya di Kantareta. Kami sekarang berada di Taman Ekorimba Bukit Batu Lemak. Untuk jaga diri, saya pilih kecil tapi padat dengan kebaikan, ringan dan tiada beban. Rasa unik untuk dikongsi bersama. Untuk usus yang kuat, saya pilih Yakult. Anda pula? Hello Abang Nan. Kau kenal aku siapa? Untung berapa hari ni Untung 200,000 pula. 200,000 je? Bukankah kita selalu untung 500,000? Macam mana boleh berapa? Sekarang ni aku nak korang pergi cari Mamat ni sampai dapat. Kalau tak, korang mampus dengan aku. Kau nak Intan? Sini kita. Tangan kosong. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Dah puas rehat ke belum? Okey, baiklah. Tadi kita tengok Apek dan Nak dah main aktiviti lasak, pergi tengok haiwan-haiwan yang comel. Jadi, saya dengar lepas ni mereka akan bawa kita ke dua tempat tarikan yang pemandangannya indah juga bersejarah. Saya dah teruja dah kat mana yang mereka nak pergi. Jadi, apa kata jom je lah kita bagi dekat Apek dan Nak ni bawa kita. Let's take it away! Okey Nat, sekarang kita berada di mana? Okey, sekarang ni kita berada di Villa Chi, salah satu penginapan yang sangat popular di Sekincai. Apa yang menariknya di Villa Chi ni Nat? So kalau anda semua nak tahu, Villa Chi adalah salah satu penginapan yang berada di tengah-tengah sawah padi. Dia dikelilingi oleh sawah padi. Selain daripada penginapan Nat, apa lagi yang Villa Chi ni tawarkan kepada kita? Selain daripada penginapan, Villa Chi juga menawarkan aktiviti-aktiviti outdoor seperti mengayuh basikal. Sebab itulah ada basikal dekat sebelah kita. Ada basikal. Ada banyak-banyak jenis basikal yang anda semua boleh sewa. Okey, so Nat, menarik kan? basikal pun dah ada kat sebelah kita. Jomlah. Jom kita naik. Dengan bermodalkan RM20, saya dan Nak berpeluang untuk bersama-sama mengayuh basikal di sekitar kawasan Villa Chi ni tau. Pemandangan di Villa Chi ni sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat.
Tak kira tua atau muda, yang belum berkeluarga atau dah berkeluarga, yang dah ada pasangan, nak bawa pasangan anda cipta kenangan kat sini pun sangat sesuai tau. Untuk anda yang masih single tu pun boleh enjoy pemandangan kat sini sebab sangat tenang dan nyaman. Tapi kalau anda tak nak mengayuh basikal, anda juga boleh berjalan kaki di sekitar Vilaci ni tau. Sebab banyak spot-spot OOTD yang cantik dan menarik kerana ianya berlatar belakangkan sawah padi. Datang jauh-jauh, mesti nak gambar smart-smart kan? Settle kayuh basikal sambil layan view sawah padi, kita ke destinasi seterusnya yang terletak lebih kurang 27 km daripada Vilaci. Sekarang ni kita berada di mana? Kita berada di Bukit Melawati. Dan di belakang saya ni adalah stesen tram Bukit Melawati. Buat pengetahuan semua, untuk nak naik ke Bukit Melawati ni ada dua cara. First adalah dengan berjalan kaki dan yang kedua adalah dengan menaiki tram. Tapi untuk nak naik tram ni kita kena beli tiket dulu. So Nat, berapa harga tiket nak naik tram ni? Untuk bagi dewasa berjumlah RM5 dan untuk kanak-kanak pula berjumlah RM3. Okey, so jom kita tunggu tram dulu, nanti kita jumpa dekat atas. Jom. Bila tram dah sampai, pilihlah dulu seat anda, but make sure jangan berebut tau. So, kepada anda yang malas nak berjalan kaki untuk naik Bukit Melawati ni, perjalanan daripada stesen tram nak ke puncak Bukit Melawati ni mengambil masa sekitar 5 minit sahaja. Okey, kita dah sampai di atas puncak Bukit Melawati. Sebenarnya kan Bukit Melawati ni actually tempat bersejarah tau dulu. Oh, ya ke? Yeah. Apa sejarah dia, Nat? Dulu pada abad ke-18, Bukit Melawati ni sebenarnya adalah rumah pertahanan Kesultanan Selangor. Menarik kan? Ya. Dan selepas Kesultanan Selangor, Bukit Melawati ni menjadi milik Belanda selepas Kesultanan Selangor kalah kepada Belanda. Dan akhir sekali bukit ini digunakan oleh pihak British semasa menjajah tanah Melayu. Selain Bukit Melawati ni menjadi tempat bersejarah, sebenarnya Bukit Melawati ni mempunyai pandangan yang cantik dan sangat indah di mana anda semua boleh melihat Selat Melaka. So boleh nampak laut lah. Daripada Bukit Melawati ni saja kita dah boleh nampak Selat Melaka. Jom. Kita ronda-ronda lah. Kita ronda-ronda dulu atas bukit ni. Jom. Sedikit sejarah dan cerita menarik mengenai Bukit Melawati. Jika anda lihat di belakang saya ini adalah rumah api. Dan rumah api ini dibina oleh Belanda sewaktu berdatang ke sini. Dan rumah api ini dibina pada tahun 1907 dan masih digunakan sehingga kini. Di Bukit Melawati ini juga adanya Baitul Hilal, iaitu tempat cerapan anak bulan pada bulan puasa. Jadi apa yang saya boleh katakan, Bukit Melawati ini walaupun ianya sebuah tempat yang penuh dengan sejarah, tetapi dalam masa yang sama ianya masih berfungsi sehingga ke hari ini. Itu dia. Wow. Sangat cantik ya tempat-tempat yang Apek dan Nat bawa kita. Sawah Vilaci. Lagi-lagi kalau kita boleh lepak pula dekat situ, memang orang cakap apa, memang healing, memang semua masalah hilang macam tu je. Bukit Melawati tak pernahlah mengecewakan. Kan? Sambil-sambil tengok pemandangan laut Selat Melaka tu, boleh layan juga sejarah-sejarah lama dekat situ. Orang cakap memang cantik lah tempat tu. Bagi pendapat Danish, kepada sesiapa lah yang suka OTD, bergambar estetik, bolehlah selit dua lokasi ini dalam list anda untuk ke Sekincan ataupun Kuala Selangor. Okey, tapi Hin, cerita-cerita lapar lah pula. Dengar cerita Apek dengan Nat nak bawa kita makan makanan eksotik.
Wow, Dennis dah tak sabar dah nak tengok Apek dengan Nat makan apa kan. Sebab saya dapat hint makanan tu haiwan. Haiwan apa yang eksotik? Betul tak? Tapi janji bukan Dennis lah yang makan. Dennis hanya tengok kita punya host lokasi Apek dengan Nat je makan. Dengan cerita pun mereka akan pergi ke kafe estetik. Yang betul-betul tengah sawah padi. Memang layan perasaan betul lah. Dennis pun dah tak sabar dah macam mana mereka meneroka ke tempat-tempat itu. Perut pun dah lapar. So saya harap Apek dengan Nat dekat lokasi tu ready lah ya. Sebab kami semua penonton tak sabar tengok apa Apek dengan Nat makan. Sedap ke tak? Tolong bagi reaction yang betul-betul ikhlas ya, supaya penonton-penonton kita pun boleh cuba juga makanan tu. Mana nak tahu makanan tu pun sebenarnya ramai pun yang tak tahu boleh makan, tapi sebenarnya boleh makan. Okay, jadi let's go tengok Apek dan Nat ke lokasi tersebut. Jadi sekarang kita berada di restoran Lembah Bernam. Nat mesti tertanya-tanya kan, kenapa kita memilih restoran ni? Boleh je kita pilih restoran lain yang ada di Sekincah ni kan? Saya pernah dengar dekat restoran Lembah Bernam ni menghidangkan masakan-masakan eksotik. Contohnya saya dah check kat dalam tadi, landak. Itu saya pun ada check juga, dosa. Tapi macam actually ada macam-macam lagi. Betul. So saya pun dah lapar lah. Jom lah kita makan. Pak. So, kita dah pun ambil makanan kita. So, Nat, pun dia review, Nat ambil apa? Saya ambil ikan goreng geli dengan sayur. And then, saya ambil nasi putih. Lepas tu, masak lemak ikan bau. Tapi saya tak makan ikan bau. So, saya ambil ikan patin. Ikan patin masak tempoyak. And then, ada ulam sikit. Dan yang paling special kita ambil adalah rendang dak. Saya pun tak tahu rasa lendak macam mana. Nak pernah makan ke? Tak pernah. Saya tak pernah cuba masakan-masakan eksotik ni. So saya tanya-tanyalah rasa landak ni macam mana. Kita kena cuba dulu. So, jom kita makan. Kenyang dah. Alhamdulillah kenyang. Sedap betul makanan tadi Afiq. Ya, memang sedap. And macam mana Nat rasa landak? Rasa dia memang sedap sebenarnya. Ya, dia adalah rasa landak tu, rasa mucuk. Rasa uji tu. And boleh kata daging landak ni daging yang sangat lembut. Lembut. So kalau lepas ni kalau ada landak lagi kat mana-mana ke, nak try lagi? Boleh lah, apa salahnya? Ya, so kita perut pun dah kenyang, dah bertenaga balik. So jom kita ke destinasi seterusnya. Jom. Dah settle makan landak, kami rasa macam nak kopi pula. So jom kita ke lokasi seterusnya yang terletak 8 km sahaja daripada restoran Lembah Bernam. Afiq, kita sekarang berada di mana? Kita sekarang berada di Kopi Sawah yang terletak di Parit 8 Sekincah. Nat, apa yang awak tahu pasal Kopi Sawah ni? Kenapa nama dia Kopi Sawah? Apa yang saya tahu pasal Kopi Sawah ni dan kenapa dia panggil Kopi Sawah ni Kopi Sawah? Sebab Kopi Sawah ni terletak di tengah-tengah padang sawah padi. Kalau nanti awak tengok, awak masuk, keliling tu semua sawah padi. Ya, betul. Daripada pintu depan ni pun dah nampak dah betapa luasnya sawah padi ni. Jomlah kita tengok menu kat dalam ada apa. Betul? Jom. Apa je menu-menu menarik dekat Kopi Sawah ni? Antara menu menarik yang ada di Kopi Sawah ni adalah mereka menyediakan western food dan mereka juga ada menyediakan Korean food.
Kalau untuk minuman pula, kita tahu yang kopi sawah ni memfokuskan kopi, tapi mesti ada non-kopi juga kan? Ya, untuk penggemar-penggemar non-kopi di luar sana, mereka turut menyediakan contohnya macam-macam ais coklat, and diorang ada juga menyediakan refreshing, air refreshing macam lemonade semua tu. Dan saya boleh suggest, bukan suggest lah, ada lebih kepada saya recommend coffee hoppers di luar sana yang nak datang ke Skinchan, nak cari kafe-kafe kan, boleh datang ke Kopi Sawah. Bukan sahaja mereka menyediakan kopi, makanan, tapi pemandangan yang cantik and OOTD spot yang cantik. Afiq, kita pun dah habis minum-minum, borak-borak. Kita pun dah ambil gambar. Memang view sangat cantik. Air dia pun best. Suasana sawah padi. Jomlah kita pergi destinasi seterusnya. So, jom. Aduh, terliur betul tengok Apek dengan Nat makan dekat restoran Lembah Bernam tadi. Saya ingat makanan tu eksotik ni macam tak menyelerakan, tapi tengok mereka makan pun, kita pun terliur, kita pun nak cuba juga makanan eksotik tu. Memang orang cakap Sengkinchan dan Kuala Selangor ni syurga untuk sesiapa yang nak cuba benda barulah. Tapi kita rehat dulu, kita akan tengok pula lepas ni bagaimana, okey? Alhamdulillah, Dr. Mas dah tubuhkan empayar ni dah 20 tahun. So, tempat kami menyediakan perkhidmatan servis mengajar bahagian TVET sampailah lanjutan diploma, master dan peringkat seterusnya. Kami juga menyediakan perkhidmatan estetik membantu mereka dan anda dekat luar sana menginginkan kecantikan. Jangan ragu-ragu untuk datang melakukan services ataupun belajar kemahiran TVET di bawah naungan IS Dr. Mastura. Akil nak jadi filmmaker. Kau nak sangat buat pilihan sendiri, dipersilakan. Tapi kau jangan harap sesen pun daripada ayah. Ini gila weh. Serius weh. Habis tu, kalau dah tahu tak elok, kenapa pengarah tu keluarkan juga cerita macam tu? Kamu biar betul ni Akil. Sia-sia kamu belajar pandai-pandai. Kau ni, ingat kedai aku ni apa? Orang wayang ke apa? Datang dengan tak bagi salam je. Jangan lupa Yakult ni. Mari kita minum Yakult setiap hari. Bakteria baik, usus dilindungi. Usus sebagai rumah untuk immunity. Di sini Shirotasrin pertahankan kami. Jom minum Yakult setiap hari. Usus mantap, kuat lagi immunity. Yakult, Yakult. Sebuah negeri yang terletak di utara tanah air, terkenal dengan warisan budaya, syurga makanan dan dikenali sebagai Pulau Mutiara. Di sinilah dunia moden dan tradisi bergerak seiring. Di setiap lorong, di setiap rasa dan di setiap sudut yang penuh dengan sejarah dan jalan cerita yang unik. Kali ini, kami nak bawa korang menyusuri negeri Pulau Pinang yang penuh dengan keunikannya yang tersendiri. Saya Afiq dan saya Hakim. Bersama kami teroka keindahan, keunikan dan suasana sebenar negeri ini di dalam rancangan Kemana Kita? Penang Le. Sekali lagi bersama saya dalam Kemana Kita? Tadi
tadi kita dah tengok Apek dengan Nat kenyang dah makan makanan eksotik, pergi kopi sawah. Jadi lepas ni mereka akan bawa kita ke 2 penginapan yang cantik dan unik, juga pemandangannya yang indah dengan cerita bilik sarang burung dengan kontena warna-warni. Macam unik. Jadi let's go, kita tengok Apek dan Nat. Afiq, kita berada di mana sekarang ni? Kita berada di Padi Box yang merupakan salah satu pilihan untuk para penonton kita menetap di Sekinchan. Wow, okey. Saya tak tahu pula sebenarnya dekat Sekinchan ni ada penginapan-penginapan yang lain. Ya, sebab Sekinchan merupakan salah satu tempat pelancongan yang ada di Selangor ni. So, jom kita pusing-pusing tengok apa yang ada dekat Padi Box ni. Siapa sangka di tengah-tengah Sekinchan wujud satu tempat penginapan yang sangat unik dan menarik. Kerana hanya di Padi Box, anda berpeluang untuk menginap di dalam sebuah kontena. Mesti anda tertanya-tanya kan, selesa ke menginap di dalam sebuah kontena? Jangan risau. Kerana di Padi Box, mereka telah mengubah suai kontena mereka menjadi sebuah bilik penginapan yang sangat selesa. Antara fasiliti dan kelengkapan yang disediakan di sini adalah free wifi, free parking, smart TV dan setiap bilik mempunyai private bedroom dan penghawa dingin. Di Padi Box juga mereka mempunyai 2 room type, iaitu family room untuk mereka yang berkeluarga dan standard room untuk 1 ke 2 orang. Selain daripada lokasinya yang terletak di tengah-tengah sawah bendang, antara perkara menarik mengenai Padi Box ni adalah setiap kontena yang mereka gunakan telah dicat dengan pelbagai warna, menjadikan suasana di Padi Box ini sangat colourful. Jauh daripada Padi Box, ada satu lagi tempat penginapan yang sangat unik di Sekinchan. Kurang daripada 2 km daripada Villa Chi dan juga Padi Box, kita berada di Padi Central Homestay. Seni bina yang mengambil inspirasi daripada rumah-rumah burung di sekitar Sekinchan, Padi Central merupakan salah satu pilihan buat anda yang mencari tempat penginapan di Sekinchan. Dikelilingi sawah padi, setiap bilik menawarkan pemandangan sawah padi yang sangat cantik. So, saya dengan Nat akan naik rooftop untuk nak dapatkan view yang lagi cantik di Padi Central Homestay ni. View 360. Yes. Padi Central, let's go. Lebih menarik lagi, pengunjung yang menetap di Padi Central diberikan free access naik ke rooftop untuk mendapatkan pemandangan yang lebih luas tau. Mempunyai pelbagai pilihan bilik, anda boleh memilih bilik yang sesuai dengan kapasiti dan bajet anda. So tunggu apa lagi? Nak cari tempat penginapan yang cantik dan unik? Carilah Padi Central Homestay. Wow, selesa betul bilik-bilik yang Apek dan Nat bawa kita tadi. Wah, siapa sangka kontena warna-warni dengan bangunan sarang burung boleh dijadikan tempat penginapan? Memang genius betul. Siapalah yang buat idea itu? Kan? Jadi kepada penonton-penonton yang tak tahu nak duduk mana bila pergi Sekinchan dengan Kuala Selangor, bolehlah pergi ke tempat itu. Okey, baiklah. Lepas ni kita akan main segmen yang lagi seronok. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama Danish dalam Kemana Kita?
Terperangkap di hutan bunian, mampukah Kirana keluar dengan bantuan anak ajaib? Saksikan pengambaraan penuh keajaiban di dalam BFF setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Kantareta. Sengaja mencerobos stesen lama, Lika kini diburu sebuah raksasa. Mampukah Lika menyelamatkan diri? Saksikan Gerabah setiap hari Ahad jam 10 pagi hanya di Kantareta. Kami sekarang berada di Taman Ekorimba Bukit Batu Lepas. Untuk jaga diri, saya pilih kecil tapi padat dengan kebaikan, ringan dan tiada beban. Rasa unik untuk dikongsi bersama. Untuk usus yang kuat, saya pilih Yakult. Anda pula? Hello Abang Nan. Kau kenal aku siapa? Untung berapa hari ni Untung 200,000 tuan. 200,000 je. Bukankah kita selalu untung 500,000? Saya dah boleh dulu. Sekarang ni aku nak korang pergi cari Mamat ni sampai dapat. Kalau tak, korang mampus dengan aku. Kau nak Intan? Sini kita. Tangan kosong. Setia lagi bersama saya Danish Apik dalam Kemana Kita? Tadi kita dah tengok macam-macam tempat dekat sekincan dengan Kuala Selangor. Memang seronok lah host lokasi kita, Apek dengan Nat. Saya cemburu, sepatutnya saya yang kena pergi healing. Tapi mereka juga yang pergi healing kan. Tapi tak apalah, lepas ni saya pula turn. Kan, mereka bermula dengan main aktiviti. ATV. Lepas tu tengok pemandangan yang cantik. Lepas tu makan makanan eksotik, makan landak, pergi kafe. Lepas tu apa pula? Pergilah tidur dekat kontena berwarna-warni yang betul-betul hadapan sawah padi. Memang orang kata apa, habis heal lah. Betul tak? Tapi tak apa. Dah mereka pun dah enjoy. Sekarang tiba masanya untuk saya pula enjoy. Kalau anda semua nampak, dengan saya sekarang ni ada 3 gadis-gadis cantik. Di mana segmen kali ni kita akan main game. Okey, 3 gadis-gadis ni saya dengar daripada negeri-negeri yang berbeza. Yang pertama, kita ada di hadapan Vivi yang berasal daripada negeri Sarawak. Lepas tu kita ada pula di belakang dia, kita ada Awin yang berasal dari negeri Pahang. Dan yang terakhir kita ada Sofia, iaitu dari negeri Kelantan. Alright, okey. Kita jemput tau kita punya gadis-gadis ni untuk main game juga dengan kita. And game dia pun senang je. Game dia, korang kena tengok gambar yang diberi. Lepas tu teka gambar tu negeri mana. Sebenarnya dia ada 2 round. Round yang pertama kena teka negeri. Round yang kedua susah sikit. Kena bagi tahu spesifik tempat tu dekat mana. Okay, so agak-agak dah ready belum? Ready Okay, nervous. Vivi yang kat depan ni cakap nervous. Alright, baik. Tapi dia bukan senang je. Sebab kalau salah, kena makan garam yang dekat depan tu. Garam ni garam Himalaya tau. Okay, so apa kata kita start dengan
gambar yang pertama. Okey, Vivi ready? Ready. Okey, dalam 5, 4, 3, 2. Langkawi. Betul. Alright, okey, Vivi boleh ke belakang dan Awin pula. Baiklah, mari kita tunjuk gambar yang kedua. 5, 4, 3, Penyu. 2. Terengganu. Betul. Saya bagi masa sikit sebab macam senang kan? Okey, Sofia ready Gambar yang ketiga. Negeri manakah ini? Gambar makanan. Nasi kandar 5, Bukan? 4, Okey, 3, terasa tu 2. Penang. Betul. Kalau nasi kandar, negeri Penang lah yang terkenal kan. Okey, mari kita tengok gambar yang keempat. Ini gambar Gunung Ganang ni. Ini jiran. Mount Kinabalu. Betul. Sabah. Oh, Sabah betul. Dia bagi Boleh siap lah. spesifik dengan negeri sekali. Betul. Okey. Easy. Baiklah, dan Awin pula. Tengok okey, ini negeri mana? Gambar yang kelima. Stadium. Stadium ni dekat negeri mana, Awin? 5, 4. Johor kot sebab stadium tu cantik. Betul. Betul. Awin pernah pergi ke? Awin tak. Oh, okey, faham. Awin tak pernah pergi tapi dia kata banyak-banyak stadium Johor paling cantik. Johor pula saya tersebut. Alright, okey, untuk kita pergi ke round kedua pula. Round kedua ni tempat lebih spesifik lah dekat negeri tu. Okey, kita start dulu. Okey, gambar yang seterusnya. Ini kat mana? Ini dekat Terengganu tapi apa nama tempat tu? Ni masjid yang 5, 4, yang terapung 3, tu kan? 2. Masjid Kristal Betul. Masjid Kristal. Jiran lah ni kan Terengganu. Okey. Alright. Vivi, ready Gambar ready. yang seterusnya. Ini Selangor. I tahu. Okey. F1 circuit. Right. F1 circuit. Dekat mana? 5. Betul, dekat Sepang. Lita Sepang Circuit. Alright. Tak ada lagi yang makan garam ni. Aduh. Okey. Awin ready Gambar yang seterusnya. Gambar ini berada di negeri Kelantan. Ni. Kelantan. Pasar. Kawan-kawan dia bagi jawapan Tak payah. Semua tak nak bagi makan garam. Okey. Pasar yang ada asam. Ha, Pasar Siti Khadijah kan? betul. Yes. Sekarang countdown lagi. Awin dah dapat teka. Aduh, tak ada yang makan garam lagi ni. Okey lah, kita pergi ke gambar seterusnya. Okey, gambar next ni dekat Melaka. Tapi apa nama tempat tu? Ni Melaka. Ini Melaka. Jongkewok Salah. Sofia kena makan garam. Orang yang pertama makan garam. Banyak lagi. No. Sama. Of course lah, masih garam kan. Alright. Okay, Vivi, kita pergi ke gambar yang Dia seterusnya. macam Kuching Waterfront, Melaka Waterfront. Oh, Melaka Waterfront. Oh, kita masih. Oh, tadi Sofia tak dapat teka kan? Waterfront. Okay. Dah bagi itu jawapan dia, Vivi. Melaka Waterfront. Salah, Vivi. Vivi salah, Vivi. So Vivi kena makan garam. Aduh, saya ingat betul tadi. Tadi suruh Sofia banyak. Sofia banyak, takkan Vivi sikit. Itu dia reaction yang kita mahu. Okey. Awin. 5. Dia macam Anya perkataan cruise tu kan? 3. Cruise apa? Jokewok cruise. Jokewok cruise? Salah. Okey, Awin kena makan garam. Makan banyak. Kawan-kawan kita suruh Awin cakap makan banyak Sikit tu. Itu dia reaksinya. Okey. Masin masih melekat. Masin kan? Garam masih melekat. Masih melekat. Okey, Sofia yang kena teka. Yalah. Okey, Sofia, ini kat negeri Melaka, tapi tempat tu apa? Cruise Melaka. Cruise. Bukan. Water cruise. Salah. Saya bagi 2 kali tadi. Tadi dia sebut Melaka Cruise. Lepas okey. Okey, ambil je. Vivi, cepat. Kena saya bagi jawapan ni. Ke give up? Awin ingat? Awin dulu lah. Dia kena makan dah. Okey, Vivi dulu. Okey, Vivi. 5,
4. Oh, Vivi terus makan garam. Dia tak teka dulu. Melaka Cruise. Salah, Vivi. Tak tahu. Mana ingat sangat. Tak apa, biar Vivi makan garam. Awi nak jawab? Okey, Awi jawab. Tak rasa ni. Cruise River Cruise. Betul. Akhirnya. Okey, kita pergi ke gambar yang seterusnya. Okay, ready Sofia? Gambar ni berada di Kuala berada ni di Perak. Sorry. Perak. Okey, apa dia? Di bangunan Condong, Perak. Saya terimalah betul. Tapi jawapan spesifik dia adalah Menara Condong. Okey, kita bagi Chan lah. Okey, Vivi. Ini gambar yang terakhir. Masih, sabar jap. Masih. Alright. Ini yang gambar yang terakhir. Okey, ini berada di Kuala Lumpur. Ini baru kat Kuala Lumpur. Dataran pahlawan merdeka. Salah, Vivi. Okey, Vivi kena makan garam dulu. Vivi kena makan garam dulu, okey? Sekali je Vivi. Okey, Awin ada jawapan belum? Okey, tak apa, jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Bangunan Sultan Samad. Sultan Betul. Ya, bangunan Sultan Abdul Samad. Tapi kira terimalah bangunan. Betul. Ini berada di Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Itu dia untuk game kita. Tahniah. Tapi saya nampak tadi Vivi yang makan banyak garam. Tapi tak mengapalah. Okey, saya nak tanya Sofia. Lalang Sofia kat depan kan. Antara semua gambar-gambar tu, yang mana satu yang Sofia nak pergi? Rasa saya nak pergi dekat ni lah, Stadium Johor. Mungkin episod lepas ni kita pergi ke Stadium Johor. Okey, jom. Okey, tapi tak apalah. Sebab selepas ini saya akan bagi tips-tips travelling kepada penonton-penonton kita. Okey, gadis-gadis pun boleh dengar lah tips travelling nanti. Kan? Sebab ini tips-tips ni boleh digunakan sewaktu anda semua nak pergi berjalan-jalan and baru nak start travelling. Kan? Ataupun nak pergi Sekincan nanti dengan nak pergi Kuala Selangor nanti. Macam Apek dengan nak pergi nanti. Kan? Bolehlah guna tips-tips ini. Alright? So, kita pun dah seronok-seronok. Apa kata kita nak rehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Okay? So, terima kasih. Setia lagi bersama saya dalam Kemana Kita? Sengaja mencerobos stesen lama, Lika kini diburu sebuah raksasa. Mampukah Lika menyelamatkan diri? Saksikan Gerabak setiap hari Ahad jam 10 pagi hanya di Kantareta. Aku rasa Tuhan tak adil dengan aku. Aku rasa kosong. Aku bangun setiap hari, pergi kerja, balik, tidur. Lepas tu aku ulang balik benda yang sama besok. Aku rasa hidup ni bergerak. Bumi ni berputar. Tapi aku sendiri tak rasa aku hidup pun sebenarnya. Aku rasa aku hidup macam roh tanpa jasad. Aku berjalan je. Aku bercakap, aku tawa. Tapi kadang-kadang aku tak tahu lah kenapa hati aku masih rasa kosong. Her eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth as she miles. Hey dear, how you been? Grey skies out the window. Hai korang, saya Bibi. Saya Mimi. Hari ni kita kat Pasar Seni tau. Jom kita tengok apa yang menarik kat sini. Vivi, ada apa je kat sini ni? Kalau nak tahu, jomlah. Jom ikut kita orang. Jom.
masih bersama saya dalam Kemana Kita? Alright, tadi kita dah main game kan. Sebelum game tadi, kita dah tengok kita punya host lokasi Apek dengan Nat bawa kita pusing satu sekincan dengan Kuala Selangor. Yang pertama mereka pergi mana? Main aktiviti lasak iaitu ATV. Mereka pergi Hussein Fauzi Farm, pergi tengok haiwan-haiwan comel. Saya suka juga. Itu antara banyak-banyak aktiviti, itu yang paling saya suka sebenarnya sebab saya pecinta haiwan. Okey, lepas tu pergi pusing-pusing cari makan lah kan. Takkan jalan-jalan tak ada makan, tak lengkap lah. Mereka makan di Kopi Sawah, makan makanan eksotik lagi dekat restoran tu. Yang cantiknya sebab mereka makan di tengah-tengah sawah padi dekat Kopi Sawah tu. Yang makanan eksotik tu pula makan landak, yang saya pun tak tahu sebenarnya landak boleh makan. Jadi penonton-penonton mungkin boleh pergi ke restoran itu and cuba sendiri apa rasa dia. Sebab tadi kita tengok Apek dan Nat sangat makan menyelerakan ya. Baiklah, kita pun dah dekat hujung segmen rancangan kita. Tapi sebelum kita menamatkan kita punya episod hari ni, Danish nak bagi tips sikit lah kepada penonton-penonton yang mungkin lepas habis tengok rancangan ni terus nak pergi sengkican dengan Kuala Selangor. Yelah, lagi-lagi kepada penonton-penonton yang duduk dekat Selangor kan, memang dekat je lah, tak payah pergi jauh-jauh. Okey, tips yang pertama, rancang bulan kunjungan yang betul-betul sebelum melawat Sekican ataupun Kuala Selangor. Kalau nak tengok padi yang kehijauan kan, yang cantik, boleh pergi waktu bulan April dan Oktober. Itu memang nampak macam kapet hijau lah kan. Tapi kalau nak tengok sawah padi yang keemasan, lepas tu nak tengok pula jentera padi yang bergerak dekat padi tu menjalankan tugas dia, boleh pergi waktu November hingga Disember. Itu memang cantik jugalah kalau nak pergi. Baiklah, tips yang kedua pula adalah pakai cermin mata. Pakai cermin mata hitam. Spesifik dia. Sebab apa? Bila dekat kawasan Bendang ni, kawasan sawah padi, cuaca boleh jadi panas terik. Tak lupa dengan sunscreen. Tak pasal-pasal habis je pergi bercuti, pergi berjalan-jalan, sunburn pula macam mana kan. Baiklah, tips yang ketiga pula adalah kalau nak pergi ke Bukit Melawati, datanglah pada awal pagi ataupun lewat petang. Sebab waktu-waktu itulah cuaca redup, lepas tu angin santai, boleh tengok juga monyet-monyet dekat atas puncak Bukit Melawati tu. Okey, dan tips yang terakhir adalah kalau pergi situ nanti sewa basikal ataupun skuter elektrik pusing-pusing dekat sawah tu. Memang garanti vibing habis. Vibing habis. Macam kita tengok Apek dengan Nat tadi pusing-pusing dekat sawah padi tu, naik basikal, naik beca. Anda semua pun nampak kan, sangat seronok. Jadi itu sahajalah tips-tips yang saya boleh beri kepada penonton-penonton jikalau dah nak start pergi ke Sekican ataupun Kuala Selangor. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, yang menjayakan kita punya episod kali ini. Kita punya penaja juga. Jadi terima kasih specifically kepada penonton-penonton yang setia menonton kami hingga ke penghujung rancangan. Tapi tak mengapa, kita jumpa ke episod yang seterusnya. Sebab apa? Mungkin kita pergi ke kawasan yang lagi cantik. Alright? So terima kasih banyak-banyak. Itu sahaja dalam Kemana Kita bersama saya, Danish Apek. I think tonight I'll chill with a glass of wine.